Mula-mula aku duduk kat kampung kan, aku pernah lah ada pengalaman seram tu. Masa tu aku umur dalam, aku tak ingat lah umur berapa, tapi masa tu zaman sekolah rendah je lah masa tu. Alah, kecil ni. Masa tu dalam umur lingkungan, dalam darjah 4 ke darjah 5 kan macam tu. Masa tu aku tidur lewat. Aku terdengar lah bunyi ketukan meja tu dekat dapur. Aku pun tak tahu kan. Tiba-tiba dalam pukul 1:30 begitu, tengah pagi lah, bunyi tu masih ada lagi. Mak aku pun tak boleh kata apa. Aku pun cubalah pergi kat meja tu. Aku pergi lah kat dapur. Tengok-tengok aku jumpa ada bayangan hitam. Masa tu lampu dapur tutup tau. Aku tak tahu lah timbul, tapi lampu dapur tu memang tak buka. Tak ada siapa-siapa pakai dapur. Masa tu dah lewat malam dah. So aku nampak ada bayangan hitam tengah duduk dekat, orang kata apa, paip basuh tangan tu, dekat tangki tu lah. Kat situ lah. Ui, masa tu aku memang mula-mula tu masuk sejuk. Kecil-kecil kan, tak tahu apa-apa kan. Masa tu duduk fikir bukan lah, lain macam kan. Aku pun pergi lah. Bawa lah dekat slow-slow lah jalan kat dia kan. Elok jalan tengah. Masa tu terlanggar kursi lah. Bayang tu hilang. Lembaga tu hilang lah. Kata lembaga lah, senang cerita lembaga tu hilang. Masa tu memang seram juga lah masa tu. Aku pernah ada rasa pengalaman tu.